boleh agak. Saya minta maaf tak, saya maafkan semua. Dan PAS pun telah memaafkan dia. Kan Tuan Ibrahim buat kenyataan kan. PAS telah menerima dan memaafkan dia. Saling maaf memaafkan. Aku ingat masa zaman raya je. Oh ni nak masuk raya haji. Raya haji meriah di Pantai Timur lagi. Tak semeriah dulu tak semeriah lah. Tapi masih lagi. Mungkin aku dah tua lah kot. Tapi rasa macam tak meriah sangat je. Raya haji ke raya puasa, semua orang duk sibuk berinstagram tu je. Tapi kalau nak tengok meriah ke tidak, tengok masa raya haji ni, tak banyak kan orang post gambar raya, gambar keluarga. Betul? Tak banyak kan. Baik, kembali yang ini. Saya tengok semua daripada A to Z ceramah dia, bukan tengok separuh-separuh lah, cuba untuk memahami kan. Bagi orang ramai yang mungkin belum mengikuti lah kontroversi ini, ini ahli Parlimen Pasir Putih Ustaz Nik Zawawi, ceramah dia di Kuala Terengganu rasanya kan, di Kuala Terengganu. Ceramah dia bersemangat lah. Tapi kandungan dia tu mengejutkan lah. Contohnya dia nak bagi konteks sebenarnya. Dia nak bagi konteks bahawa Islam ni cukup sempurna. Siapa yang masuk Islam ini memang berada, yalah, dia jadi orang baik-baik lah. Jadi dia bagi dua contoh. Satu, Saidina Abu Bakar radhiyallahu an, kan. Tapi disebut Saidina Abu Bakar ni dulu bapa ceti. Macam-macam, tak payah sebut kat sini, panjang. Itu kali pertama seumur hidup saya dengar daripada mana-mana mulut yang mengatakan Saidina Umar bapa ceti. Kemudian Saidina Umar Al-Khattab. Ceramah dia tu ialah Saidina Umar ni, biarlah kira ayat yang dia pakai tu ada perkataan syaitan tau, ceramah dia tu. Dan kalau Saidina Abu Bakar bapa ceti, Saidina Umar ni pula bapa zina. Kan, dia nak siapa-siapa perempuan dia ambil saja. Dia nak beritahu macam mana dua orang ini yang kononnya dulu jahat, jahiliah, di zaman jahiliah, bila masuk Islam, dengan hidayah semua, jadilah sebaik-baik manusia yang ada, itulah yang dijanjikan syurga semua kan. Biarlah saya tak nak komen panjang pasal agama. Nanti dia kata engkau bukan tahu, dia ustaz gini kan. Tapi kalaupun kita tak berceramah bersyarah agama, kita pun tahu daripada pengetahuan sedikit sebanyak benda tu memang tidak tepat dan berbahaya lah kan. Dan kalau ikut pemahaman biasa pun, contohnya macam Saidina Abu Bakar As-Siddiq, orang panggil dia gelaran, sebab dia orang betul benar. Kan? Maksudnya kalau di Mekah dulu tu, kalau ada bani-bani yang berlainan, yang dia nak berdamai ke apa, kalau ada pampasan ataupun hutang yang saya cuba faham lah apa konteks yang Ustaz Nik Zawawi nak cakap tu kan. Kalau ikut kitab-kitab tertentu, contohnya kalau ada pertelingkahan di antara bani-bani, kira bani ni maksudnya kaum. Kan, kalau di Mekah kan, Saidina Umar ni menjadi Saidina Abu Bakar ni menjadi, orang kata kalau dalam bahasa undang-undang kita, dia jadi arbitration judge lah. Sebab dia orang baik, dia orang jujur kan. Jadi kalau contohnya nak dapatkan pengesahan yang ini akan bayar, sebenarnya orang pergi jumpa dia lah. Bukannya bapa ceti tau. Yang itu orang yang jahil macam aku pun tahu kan. Jadi saya ingat setakat ini bila dia pun dah minta maaf, bila PAS pun maafkan dia, sebabnya ialah kerana kecaman daripada rakyat tu memang
mendadak lah kan. Memang dah tak boleh nak defend kan. Jadi kenapa rakyat mengecam itu, kerana majoriti rakyat memang tidak bersetuju lah dengan apa yang dia kata tu kan. Cuma yang beria ni kan, dia bagi saya bukan sangat soal minta maafkan semua. Itu perangai PAS lah. Nak harap dia minta maaf lepas dia cakap apa, dia takkan minta maaf kan. Dia yang boleh maafkan semua orang lah kan. Dia tengoklah dia punya ucapan tu, dia memaafkan semua orang kan. Yang berianya begini, dia beria berceramah, dan untuk naik syekh ceramah ni kan, sampai ke situ tahapnya. Jadi kepada generasi yang muda-muda yang mungkin terkejut sampai ke begitu dia ceramah politik kan. Sebenarnya sebab yang muda-muda ni, Gen Z semua ni tak hidup zaman 80-an 90-an. Orang macam saya hidup. Sebab itu yang tua-tua, tua lah aku sekarang kan, yang tua-tua, kami masih ingat ceramah-ceramah yang kami pernah pergi masa kami budak-budak muda-muda dulu. Ceramahnya memang kafir lah. Sebab apa ni, sistem yang kita ada sekarang ini pakai perlembagaan kafir. Selagi kita tak tukar perlembagaan kafir, sekular. Jadi orang yang biasa mungkin terkejut sekarang. Saya tak terkejut lah, kerana memang itu sebabnya bila kempen politik itu menunggang agama 100% lah kan. Jadi dia tak boleh nak berbicara pasal benda lain, pasal isu rakyat. Orang cerita pasal Azam Baki, corporate mafia, dia tak cerita kan. Dia cerita yang ini. Lama-lama cerita tu kena panas, goreng. Salah goreng jadi macam ni lah. Beria menggoreng. Salah goreng. Ini salah goreng. Hangus. Kan terus kan. Beria. Okey, baik.